Saudara, kita nak bangunkan ini bukan saja padu. Kita bangunkan ini sistem negara yang lebih canggih, yang mampu bersaing. Padu mengintegrasikan data dan telah membentuk 30.7 juta profil warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia berdasarkan 9 parameter utama. Bagi menyokong inisiatif pelaksanaan Whole of Government dan GovTech, perkhidmatan Padu berkembang melalui pendekatan profil, analytics, data as a service dan unified data platform. Portal MyInfo dibangunkan bagi permohonan perkongsian data padu dengan memastikan aspek keselamatan dipertingkatkan bagi keterjaminan data. Proses semak silang ini dengan menggunakan data padu dapat mengurangkan risiko inclusion dan exclusion errors bagi memastikan peserta yang menyertai program IPR benar-benar layak. Melalui data padu, IRIS telah berjaya memendekkan kumpulan data kepada 70% melalui data belia yang berpotensi terlibat dengan NEET. Melalui platform padu, PTPTN dapat menguruskan pembiayaan pendidikan tinggi dengan lebih cekap, telus dan berimpak tinggi. Padu melengkapkan ekosistem data kerajaan melalui pengintegrasian data untuk menambah baik perancangan dasar dan pelaksanaan program sosioekonomi. Selari dengan aspirasi ekonomi madani dan pelaksanaan RMK ke-13, Padu menjadi pemacu kepada pembangunan negara yang lebih inklusif, mampan dan berdaya saing.